Okey guys, kalau kata ada antara korang yang tengah macam mencari earpods ataupun Bluetooth earphone ke kan, aku boleh suggest korang untuk dapatkan JBL punya Wave Beam ni. Kalau ikutkan dari segi ketahanan, dia boleh tahan sehingga 32 jam. Sekali pakai untuk kau dengar lagu ke apa ke, tanpa casing kau boleh guna sehingga 8 jam. Lepas tu dia ada Smart Ambient, Deep Bass Pure Fun. Lepas tu dia ada water dan juga dust resistant. Macam biasalah untuk JBL punya earphone, korang boleh custom dia punya equalizer. Lepas tu dia ada juga custom touch control. So jom teman aku buka lah. Yang ni jenis yang sumbat tapi dia tergantung. Dia bukan macam earphone JBL aku yang sebelum ni. Yang sebelum ni dia sumbat betul-betul masuk ke dalam telinga tu. Korang akan dapat beberapa barang Ada user manual. User manual ni biasanya korang buang je kan. Lepas tu ada spare untuk dia punya earpiece. Lepas tu dia ada bagi juga USB-A to USB-C punya charger. And then ni barang dia lah, encik earphone-nya. Kau pegang dia punya casing ni, kau rasa dia punya build quality sangat-sangat nice dengan kali hitam macam ni. Nice dia jenis macam ni, jenis yang sumbat tapi dia ada telinga dia. Nice. Nanti aku try dulu dengar quality sound dia macam mana. Tapi JBL biasanya memang takkan mengecewakan lah. Kalau ada yang request macam mana aku punya feedback bila pakai earbuds ataupun earphone ni, nanti aku up satu lagi video. Dan kalau korang berminat untuk beli, nak ada seketul, korang beli dekat beg kuning tu ataupun dekat product link tu. Okay? Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?